Itu saja. Jadi sekarang ini kita perlu, sudah sampai masanya untuk kita rakyat ini berada di satu tahap yang berbeza daripada dulu. Yang mana kita perlu berada di satu tahap seperti mana negara-negara maju. Sebab itu saya sering menyebut third force. Third force itu adalah rakyat. Hanya ada nama third force tetapi tidak ada kekuatan. No point juga. Kita perlu adakan a solid third force. Yang mana pemimpin politik tidak boleh memperbodohkan kita sesuka hati. That was my intention. Jadi berbalik kepada tadi itu saya cerita pasal jenaz 1.2 bilion. Anda pergi cek. Dan anda pergi cek A400M 4 bilion. Anda pergi cek Skopi 3.6 bilion. Kira dah situ berapa bilion. Itu tak cerita lagi daripada sebesar-besar sehingga kepada sekecil-kecil barang. Itu saya cerita di Mendes saja ni. Tak cerita lagi pasal PLKN. Anda tahu apa tu perbelanjaan awal untuk PLKN? Nak wujudkan PLKN itu. Saya pun tak ingat. Lebih kurang dalam 1.2 bilion. Dan kenapa kita tidak boleh gunakan model yang sama yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di luar sana? Seperti Singapura. Seperti Thailand. Tak payah pergi jauh. Kiri kanan. Mereka ada national service sehingga ke hari ini. Bagus benda tu. Tetapi PLKN kita lebih kepada apa? Summer camp. Mirip summer camp. Wujudnya PLKN itu adalah semata-mata nak apa? Nak bagi projek kepada kroni-kroni ataupun orang-orang UMNO. Yang dapat camp PLKN semua kebanyakan semua orang UMNO. That means kerajaan bayar berapa juta setahun untuk orang UMNO ni. Berapa puluh camp PLKN. Itu kita tak cerita lagi procurement dengan uniform dan sebagainya. Dan kenapa benda itu tidak lasting? Kerana apa? Kerana niat itu pun dah tak betul. Kita buatlah apa-apa sekalipun, kalau niat kita tak betul, dia tidak akan lasting. Dia tidak akan last long. Sebab itu saya kata, betul kamu kata, kita nak wujudkan nak terapkan nilai-nilai orang kata, yalah, macam apa yang nak dilakukan oleh PLKN. Kenapa kita tak wujudkan, kita tak gunakan camp sedia ada? Seperti mana Thailand, dia gunakan camp sedia ada. Singapura, dia gunakan camp sedia ada. That mean dia tak membazir duit rakyat. Nampak tak? Sebab itu saya kata, sama ada kamu telus, kamu jujur dengan rakyat ataupun tidak. Ataupun kamu just nak gunakan duit itu untuk bagi kepada kroni-kroni kamu. Itu yang dinamakan cash is king. Cuba anda pergi lihat model di Thailand. Sehingga ke hari ini, berpuluh tahun dah Thailand. Mereka ada national service. Sebab itu jati diri anak bangsa itu kuat. Begitu juga di Singapura. Mereka tak ada kata suruh, panggil orang politik, kamu pergi buka camp sini, kamu buka camp sini, kamu buka camp sini, nanti aku dapatkan bajet, aku tabur 45 juta untuk satu camp. Why can't we do the same thing like others? Kenapa kita tak gunakan camp sedia ada? Berapa banyak camp dalam negara kita? Nampak tak? Mereka ini lebih fokus bagaimana untuk mencairkan duit rakyat. Seperti mana yang Anwar Ibrahim lakukan pada hari ini. Nanti saya sentuh pasal Anwar Ibrahim. Politikus-politikus ini memikirkan bagaimana untuk mencairkan duit rakyat dengan mewujudkan projek yang tak masuk di akal pun. Kalau anda fikir, betul lah. Kenapa kita tak gunakan camp-camp yang sudah ada untuk hantar kalau kita betul nak pergi buat PLKN itu? Kenapa perlu wujud camp yang baru? Sedangkan nak mewujudkan camp yang baru itu menelan berjuta-juta. Kenapa kita bazirkan duit itu untuk membayar PLKN itu? Membayar orang politik semua, orang UMNO semua.
Benda ini pun saya marah. Dan saya berhak marah kerana saya adalah rakyat Malaysia. Kalau dia kata Najib itu bijak, okey, kenapa kamu tidak gunakan kem sedia ada ini untuk melatih anak bangsa ataupun lakukan seperti mana national service yang dilakukan oleh mana-mana negara? Bukankah selamat duit rakyat? Cuma mungkin kamu tambah, okey, kem dalam negara kita ni berapa banyak yang bangunan-bangunan kosong. Setakat nak tempatkan anak bangsa untuk latihan ketenteraan dan sebagainya tu, gunakan kem sudah ada. Kenapa wujudkan kem PLKN? Untuk mencairkan duit rakyat. Maka berbilianlah duit rakyat habis kerana PLKN. Dan sejauh manakah keberkesanan PLKN? Sejauh manakah keberkesanan PLKN? Tak ada. Ianya lebih kepada summer camp. Macam pengakak pergi berkemah. Macam tu je. Ini yang harus kita fikirkan. Bukan saya, kamu jangan ingat kerana apa saya mengkritik habis-habisan UMNO hari ini bukan kerana saya benci kepada pemimpin ke bukan. No. Pasal apa? Pengkhianatan pemimpin-pemimpin UMNO itu terlalu besar. Yang ramai rakyat tidak tahu. Kalau saya tak cakap, mungkin anda pun tak tahu. Adakah anda tahu tentang tadi apa itu Jemnas 1.2 bilion? Adakah anda tahu perolehan A400 4 bilion? Ramai yang tak tahu. Apa benda A400M tu? Apa benda Jemnas? Apa dah jadi dengan Skopin? Itu kita tak cerita lagi perolehan 400 juta, if I'm not mistaken. Misal juga daripada China. Misal itu still under prototype. Berbilion duit rakyat. Sebab itu saya kata, negara ini perlu, we just need a good people. Kita memerlukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu, ialah tak ada manusia yang maksud. Tetapi pemimpin yang baik itu maksud dia pemimpin yang ada iman. Setidak-tidaknya mereka takut, aku nak buat benda ini halal ke, haram ke, dosa ke, pahala. Itu yang, that means kita nak kena angkat orang yang ada sedikit, ada basic agama, kekuatan iman. Saya nak cakap yang perfect, tidak ada manusia yang perfect, termasuk diri saya. Tetapi kalau kita nak membetulkan, membangun balik negara kita ini, we just need a good people. Sebab itu saya kata kita ambil pertimbangan pada hari ini. Kita tak payah cerita lah 50 tahun, 20 tahun yang lampau. Hari ini, dalam banyak-banyak parti yang ada dalam Malaysia, anda tolong jawab parti mana yang terbaik sekali setakat ini. Anda tolong jawab, tak ada satu. Parti mana yang masih lagi mengekalkan dari segi integritinya, dari segi pemimpin-pemimpinnya tidaklah merapu, tidak makan rasuah dan sebagainya. PAS. Type PAS. Walaupun saya bukan orang PAS, saya tetap mengajak anda semua, jom bagi sokongan padu kepada PAS. Bagilah sokongan padu kepada PAS. Itu mungkin that's the last chance untuk kita selamatkan negara kita. Saya tidak mengatakan yang pemimpin PAS itu semuanya bagus-bagus. Tak, ada juga yang bagus dan ada juga yang masih perlu kita perbaiki. Okey, bagi saya UMNO sudah tak relevan. Tetapi orang UMNO marah kepada saya dah sentuh pasal pribadi. Sebab itu bila kamu nak buka, saya boleh buka satu persatu.